Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Apa khabar semua? Okay, terima kasih kepada siapa yang telah subscribe saya punya channel. Okay, Alhamdulillah. Untuk tahun ini, awal bulan 2 tahun 2026, membuka tirai saya pergi ke Pulau Perhentian. Okay, tadi kami daripada rumah dalam pukul berapa saya bertolak? Lebih kurang pukul 7. Dan tadi pukul 3 petang baru sampai dekat jeti Kuala Besut. So sekarang kami dah tempah tiket untuk bot. So sekarang tunggu bot dalam pukul 4. Dan tadi orang tu cakap perjalanan nak pergi ke Pulau Perhentian, pulau yang besar tu So lebih kurang 45 minit. So sekarang kami menunggu bot untuk pergi ke resort yang kami booking. Okay guys, stay tune untuk aktiviti kami. Bye. Say something. Bye. Dia berenang. Baik. Oh, jap, baik, sabar. Bagi satu. Boleh. Okey, lambat. Lompat. Terima kasih. Ayo. Ada. Dia. Kedua dia. Okey, boleh. Terima kasih. Jom, jalan baik. Cantiknya. Wah, so cantik. Kami dah sampai dekat kami punya resort, Tuna Bay Island Resort. Bagi yang pertama ni dulu. Alah, jalan je lah. Jom.
Berasut. Oh, sini boleh wash. Oh, terima kasih. Thank you. Okay, oh, thank you. Alright. Banyak air. Sedap. Sedap lagi ya. Hai. Hai. Hey. Bye-bye. Okey semua, ini suasana dekat depan chalet kita orang. Jam sekarang pukul 7.36. So ni dah. It's very beautiful, subhanallah. Okay, ni kita orang punya chalet kita. So kita orang punya chalet betul-betul depan pantai lah, depan laut lah. So boleh dengar ombak. Let's go. Kecil, ada kecil ya. Yang besar ada. Oh, ada nampak. Mana tu? Besar dia. Adik. Hai. Banyak ni. Depan ni apa tu buah hol? Okey semua, kami dah selesai makan tadi. Makan dekat sini. Inilah kedai makan kami malam ni. So inilah kami punya chalet. Sebelah aja. Kedai makan sedap. Alhamdulillah, harga pun okey, not bad. Lebih kurang harga Klang Valley lah. So untuk hari ni kami punya aktiviti jalan-jalan tepi laut. Jalan dekat pasir-pasir macam ni malam-malam. Dan jumpa lagi esok pagi. Bye-bye. Good morning. Ni Faya, this one, come here. Baik. Ni tu, pakai. Allah, busy ya. Dah budak ni paling busy ni. Come here Faya, here. Jom. Faya, open the strap. Ya. Cantiknya, saya all pink tau. Ni pun fit untuk Faya. Boleh kita tanggal lagi. Lembek. Cepat.
Yes. Lah. Oh, matching dengan kasut dengan baju Faik. Bisa satu. Let's enjoy. Enjoy. Dek, bye-bye. Isinya Dek ni. Berapa juga budak ni? Dek. Banyaknya dah juga baju kat ni. Dah. Semua benda kena pakai. Adik. Okay, selamat pagi. Okay, masa untuk breakfast. Kami ambil package breakfast kali dengan kami punya chalet. So, let's enjoy the breakfast. So, our breakfast. Okay, nama ni siapa? Oh, saya KK. Okay, so ini tuna base dah berapa lama ya? 27 tahun. Wow. So you are the boss here, Ya. Wow, very good. We are recommended to come to here also. Oh, I see. Okay. Thank you very much. You're welcome. Okay. Okay, thank you. Masa 17, 18. 19. 19. Okay. Okay, thank you sir. Thank you very much. Thank you. Oh, mandi ya. Ada basuh. Okay guys, ini hari kedua kami. Kami nak pergi mandi laut. Okay, kita layankan budak-budak dulu. Mandi laut diorang. Adik. Kena bagi fit. So the water cannot go inside. Nak cuba slide. Slide. Ayah. Jangan fit baik. Ada fit kat sana. Baik terbang. Mana ni? Baik careful ni ada baik coaster. Tu. Tak apa ke baik ni? Oh, Dalamnya. tak apa ke baik? Dalamnya. Saya pegang mama lah. Dalamnya. Okey, kami nak pergi ke Kora Bay. Daripada Tuna Bay nak pergi Kora Bay. Kami nak taksi air. Ini taksi air kami. Dekat sini ada taksi tau. Jangan main-main. Okey bang, kalau dari sini nak pergi ke Kora Bay berapa minit? 15 minit. 15 minit. Okey, let's go. Oh, dah mana? Boleh. Ikan. Jaket. Ikan. Ada ikan tu. Mama ikan. Mana?
Banyak ikan. Adik. Okey korang, kita orang dah berundur daripada Long Beach. Kami ikut jalan jangan trekking. Ni jalan jangan trekking kita orang akan menuju ke Coral Bay. So sambil-sambil jalan boleh tengok keindahan pokok-pokok hijau-hijau. Okey. Ni track dia Okey lah. Yang trekking yang santai. Lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit lah. Tengok kepada stamina masing-masing sebab dia jalan dia naik bukit. Tapi okey sebab banyak pokok kan. So tak panas lah korang. So Faik laju. Faik dah ke depan. Okey, ni grab kami untuk pergi ke kampung nelayan, Fisherman Village kalau Englishnya dah. Oh, panjang oh. Oh, patah panjang tak boleh. Ya, lupa. Okey. Okey. Allah. Baik, pakai. Jaga please. Baby. Pakai ni. Ya. Ui, ada saya tanya. Ah. Oh, domel. Jom. Faik apa dia lah? Dah. Mana? Ni. Okey. Tapi ni dia ada
comel. Mana-mana cantik lah ni. Ui. Tak lembek. Ayo. Oh, bagus dia. Oh my god. Boleh. Ya, say. Okey, sama. Sini ya. Panas kan? Ya, mana tu? Mana dia? Mana dia? Kau dah makan? Adik. Nenek tak suka. Wah. Nasi bayi. Eh. Jom. Okay guys, kami dah habis makan. Sekarang kami nak pergi ke Kampung Nelayan. Tengok apa yang ada sana. نغفر لكم خطاياكم فجرت منه 12 عينا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على Okey. Hey. Tengok. Hey. Wah.
so cool eh. Oh, buat best tadi. Ni. Aku nak pakai gaya ni lah. Pakai kan. Oh, beres. Abang duduk. Tangan je. Tangan. Jangan sini. Tangan jangan tak. Pegang. Kepek kena gelenek dulu lah. Buat mana? Oh, tu nampak dengan orang kampung. Dalam memang dalam pun. Di mana-mana benang cukup lah. Di Jepang tu je. Hei, semalam. Asal dia. Ha. Duduk lagi. Ada ke? Tak masak. Lagi. Mesin ni. Ada penyu ke? Okey. Saya tarik. Belum, dapat. Laju sikit. Boleh ke abang? Nanti lah boleh. Boleh tak? Naik dulu ke? Naik dulu. Tak yang kau bagi ni. Pegang. Wow. Wih, bergoyang benda ni. Jangan jatuh dulu budak ni. Jatuh Mama. Oh, ikan Mama, ikan sama. Sikit juga je lah. Mana mek lagi. Jangan. Oh, jangan. Tak nama depo. Hmm. Untuk next time. Kosong satu. Aku boleh tiga. Lapel. Goyang benda ni. Wow. Terima kasih. Okay bang, Assalamualaikum. Salam. Hai adik.
Okey. Sedap kopi boleh tidur ke? Boleh tengok. Okey semua. Baik. Ini hari yang kedua kami di malam yang terakhir lah dekat sini. So kami dah penat sebab ni seharian daripada pagi sampai ke petang. Kami betul-betul bertukur-lumus mandi laut dekat Bantian ni memang padu, memang terbaik. Dan pergi kampung nelayan kan, memang best. Sana orang semua friendly. Kalau pergi, silalah pergi ke kampung nelayan. Makan-makanan sana semua best, dah sedap. Dan harga pun cantik. Okay guys, untuk esok kami dah nak check out. Dan sebelum check out mungkin mandi kejap, layankan Faik. Dan bye. Itu je. Dia lapar. Almost finish. Adik dah sapu dah. Ya. Sapu kat luar dia. Oh. Tidak ni. Baik, nak pakai mesin baik. Pakai mesin. Okay guys, kita tengah kemas, kita dah nak pulang. Kita punya boat kita akan sampai sebelum 12 lah. So kita akan kemas dulu barang-barang kita orang. Nanti kalau boat dah sampai, kita akan pergi ke JT Kuala Besut. Stay tune. Belum lah. Ya.
Hai adik. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Jumpa lagi. Adik. Apa adik? Bye bye. Bye bye. Okey guys, kami dah sampai dekat JT Kuala Besut. Okey, ini video akhir kami. Terima kasih kerana menonton video kami sampai akhir. Siapa dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang belum subscribe, saya subscribe. Dan kalau dah subscribe, akan tunggu kami punya video akan datang yang lebih menarik. Okey, terima kasih guys. Bye bye, see you. Okey, lagi satu kan. Terima kasih dekat kita orang punya Tuna Bay punya staff. Diorang very helpful, tengok. Diorang akan angkat beg kita ke tempat parking kereta. So diorang tolong kita sampai ke sana. Terbaik.